Kita nak pergi mana tu? Nak pergi Zoo Taipei. Ayah, ya. Ayah, ya tu. Okey. Nanti. Ya, ya, dia nak buat apa? Wah, tingginya. Ya, dia nak buat apa? Dia buat kerja lah. Dia buat kerja. Dia nak buat apa? Tiket. Mana tiket tadi? Ha. Tiket. Ha. Dia nak tu. Nah, terima kasih. Bye. Jom. Okey, ikut sini. Sini. Masuk. Sini. Ya, sini. Apa dia? Ya. Sekali lagi dah pusing baru kita jalan kaki pula. Ya depan lah, tak mau naik depan. Sini tak boleh. Ni budak-budak nanti jatuh. Mana? Sini. Naik. Naik ni. Yeay. Yeay. Serigala yang ni susah sikit untuk nampak kalau naik train sebab apa, dia binatang penakut sikit. Bila orang ramai dia akan berselindung sebalik pokok yang besar ni. Nanti datang nanti fokus kat pokok besar ni. Ada ke? Ada tu. Okey, terus kita ada tupai Burma dan juga itik Mandarin. Jom. Itik ni ada balung ni jantan Oh, ada balong jantan. ada balung jantan. Ni daripada China ni. Okey, cuba lihat di sebelah kiri kita ada burung bangau. Bangau ni yang bangau kendi yang dekat bendang tu. Okey, sebelah kanan itik belibis, ni itik tempatan. Ya tu ayah apa? Dan juga kita ada napuh. Cuba tengok kat celah batu tu napuh. Ya tu ayah apa-apa. Oh, tu dalam tu. Apa mana? Di sebelah kiri kita ada buaya muncung panjang, buaya jejulung. Bukan biawak, buaya. Biawak. Tu nampak tu bawah tu. Mana? Yang mana? Mana buaya? Okey, terus kita ada pameran orang hutan Yang mana buaya tu? hutan, cuba tengok. Ni. Tu, nampak? Tu, ui besarnya. Tu dia nak naik tu. Buaya ada monyet. Orang hutan nama dia. Okey, terus kita ada monyet yang paling ganas dan paling bijak, chimpanzee. Ya tu. Wah, tu atas tu. Woi. Okey, terus teliti di atas pokok kanan atau kiri kita ada ungkau tangan putih, monyet tangan panjang. Ada monyet. Tu nampak sebelah kanan tengah bergayut tu. Pada apa? Tu tengah tergantung seekor. Itulah uka tangan putih Oh, Oh, abang tak nampak. tengah cari mana.
Okey, sebelah kiri buaya tembaga, antara buaya yang terbesar di dunia. Oh tu buaya. Wah, Buaya darat, buaya darat. apa? Terus di sebelah kanan kita ada ungka tangan hitam. Mana pergi ungka ni? Ada apa? Bye bye. Bye bye. Ah tu. Ah. Bye. Dia kata 2 orang tengok aku kan, 3 orang. Okey, terus kita ada musang phoenix atau rubah. Oh buaya kat bawah tu. Ni Nampak? buaya ni. Oh. Buaya terawal tu. Ya apa buaya tak ada adik? Terus kita ada skunk belang yang bau busuk tu lah. Oh ni. Ni yang selalu bawa Bau busuk tu. Oh, sekarang. macam. Terus kita ada peruk kentai. Terkejut. Adik duduk. Tengah berdiri. Duduk. Okey, di sebelah kiri kita ada buaya terjulung sekali lagi, tapi kecil sikit Yang kita tengok awal tadi lagi besar. Nak tengok buaya ada tak? Ada. Dia muncul tirus. Yang mana buaya tu? Dalam Tak nampak dia tidur. Tadi kita dah tengok. Okey, tengok sebelah kanan, tupai kelawak hitam. Ah tu, atas tu. Tupai besar tu. Woi, ayah tu. Giant black spoon. Apa letak macam ni? Sagi budak-budak boleh masuk. Tapi dia tak ada haiwan berbahaya. Tengok belah situ kan macam longkang Dia sungai. baik tak? Baik. Dia buat dengan apa? Orang. Tak ada pun dia macam kuda lah. Dia datang kat orang. Dia nak kita pet dia. Ya. Sebenarnya dia tak tanduk. Tak ada. Tengok. Yang masuk tak boleh masuk. Boleh. Kau tengok muka bunyi dia. Hai. Dia makan apa? Yang makan daun. Daun apa? Entah. Ayah. Mesti daun apa? Kenapa? Kenapa dia uang? Babies
wonderful